Ini kisah part tu daripada masalah kecil daripada jadi masalah besar motor Yamaha NVX ni. So lepas kita contact owner last time, owner pun setuju untuk nak buka top set. Untuk siapa yang tak tengok video part 1 ni, motor ni sebenarnya datang tak hidup sebenarnya motor ni. So bila kita check kita boleh hidupkan, masalah motor ni hanya berpunca daripada masalah kepala plug dia yang dah start koyak. Jadi kita ingatkan masalah dah settle dah. So kita contact owner, kata motor dah boleh hidup. Tapi rupanya owner hantar ke bengkel ni rupanya sebab motor ni masalah dia overheat sebelum ni jadi, sebelum motor ni mati. So dia minta kita tolong settlekan masalah motor dia overheat. Jadikan kita motor ni dah hantar ke satu bengkel and then dah kena sidai 2 tahun. So berapa lama dah sangat kena sidai dekat bengkel tu. So dia datang kat kita untuk nak settlekan masalah dia yang tak settle lepas keluar daripada bengkel last time yang dia settlekan. Tapi tak ada masalah lah. Kita cakap ada, kita buka balik top set sebab kita nak tengok balik bahagian head dia dan bahagian dia punya gasket head, apa punca motor dia ni tiba-tiba still motor overheat juga. So kita dah minta permission owner pun setuju untuk kita settlekan masalah. Kita buka bahagian head block dia. So macam biasalah kalau motor NVX ni kalau dah nak kena buka memang kau kena cabut radiator dah, ini kau cabut coil magnet. Tapi masalah motor ni kulak lah untuk siapa yang pasang motor ni. Coolant ni pun kau dah kering habis. Coolant pun hilang. Masa nampak sangat lah motor ni coolant memang gaib habis. Motor overheat cepat panas memang padan lah kan. Tapi yang aku perasan untuk motor ni juga, skru pun bercampur-campur. Tak sepatutnya skru total body pakai skru ni, tiba pakai skru ni pula. Tak ada sepatut skru ni, tiba ada skru ni pula. Yang tak pernah wujud kat motor ni, tiba-tiba ada skru. So gulak lah siapa yang nak pasang motor ni nanti. Jadi macam biasalah dah buka magnet, and kita cabut coil magnet. Dah cabut coil magnet, kita cabut segala soket-soket yang ada dekat motor Yamaha NVX ni. Mana yang tanya susah ke buka skuter ni? Bagi aku, kalau kau tanya aku, leceh sikit sebab sempit tangan kau luka-luka kalau tangan besar. Tapi aku suka buka motor skuter ni sebab apa? Sebab tangan kurang kotor compare dengan kalau nak buka bahagian headblock ataupun oval motor kapcai. Melainkan kau main bahagian gearbox tu lain cerita lah. Itu yang bestnya. So macam biasa dah buka exhaust semua, kita tak nombor plate ni, kita sangkut radiator pun tak nombor plate, kita sangkut seat pun kita buka nombor plate, and then kita sangkut. So senang nanti bila siapa nak pasang dah tahu nombor plate motor ni masing-masing. So macam biasa dah buka apa semua, kita cabut absorber and then cabut soket. Ini bush arm dia. Kau pasang bush arm dia pun dah rabak habis sebenarnya ni pun. Patutlah owner kata pun, owner bawa pun motor bergoyang. So memang bush arm dia pun dah teruk, memang ketukar sebenarnya. And then inilah masa yang sesuai. Pertama kita buka dia, check water pump dia. Water pump dia kan, water pump dia jadi punca coolant dia rosak atau apa tak. Tapi bila kita buka water pump dia, tengok macam tak ada masalah, okey je ni. Sebab kalau water pump problem pun, oil seal dia bocor dan sebagainya, boleh jadi punca motor dia overheat, coolant kurang. Tapi tengok okey, tak ada masalah. Ini kita buka pakai head dia. Head ni sebab aku nak tengok adakah overheat berpunca daripada gasket head terbakar. Tak apa, head dia memang terbakar hangus, tapi kau tengok cantik, head dia memang cantik, hitam dia pun cantik, head dia pun cantik, bersih. Tapi kadang-kadang bila case overheat ni pun kadang-kadang berpunca daripada head yang motor yang dah sopek. So sebelum ni, contoh sebelum ni motor ni pernah case overheat. So bila case overheat terlampau teruk, so permukaan head tu boleh sopek. Sebab tu kita head kadang-kadang kita kena skim kalau terlampau teruk. Untuk case motor ni kita nak tengok dulu, kita dah buka dulu. Untuk motor ni bunyi aku rasa tak ada masalah sebab motor ni blok tak calar. So bunyi pun tak ada teruk, so blok tak calar lah. Ini kita buka bahagian dia punya gasket head dia pula. Gasket head kau perasan pun memang nampak baru, tapi dah macam kesan terbakar. Kau nampak lah dengan gelembung-gelembungnya. So memang confirm lah motor ni pun dah motor pressure dah naik. So gasket pun dah start terbakar. And then kita tengok bahagian permukaan head dia pula. Untuk permukaan head dia tengok macam tak ada masalah. Memang ada kesan macam ibarat macam tak terlampau rata, tapi macam okey lagi. Tak apa, nanti kita check detail. Kita check part lain dulu, bahagian blok. Blok kita tengok pun cantik, tak ada masalah. So tak ada kesan calar dan sebagainya lah. Piston pun okey, cantik, tak ada masalah. Skate block pun okey, tak ada masalah. Tapi aku perasan dekat bahagian blok ni ada kesan macam coolant yang dah start berkarat. Kau nampak lah bahagian karat atas ni kan. Ni mungkin kemungkinan motor ni mungkin overheat terlampau lama, tak apa, parking terlampau lama boleh jadi juga kan. Tapi tak apalah, ini bukan isu, yang penting blok dia tak calar. Dan kalau kau perasan lagi, coolant dia yang banyak ni. Ini coolant daripada starting awal kita buka sampai akhir. Memang sikit ni je tinggal coolant dia ni. So kau nampak kesan berkarat dekat blok dia ni lah. Tapi untuk motor ni kita dah cakap dengan owner, kita akan tukar gasket terbakar. Untuk bahagian head kita tengok macam ada kesan sopek. Nanti kita decide sama ada nak kena skim ataupun tidak. Untuk kos motor buat ni tak besar pun, kita just tukar balik gasket head dia yang baru and then skim head dia kalau perlu. And then dapat coolant dan sebagainya. Tapi motor ni coolant dia owner bawa, so tak usah mana pemodal. So kategori motor ni tinggal nak pasang dah settle dah masalah. So untuk korang, kita hanya berbalance dengan 3 hari lagi KP Raya tak kosong kita.
So belanja RM200 dapat duit raya sehingga RM50,000 dan kita akan cabut 17 hari bulan nanti aku akan buat satu video khas untuk korang. So ada masa lagi alang-alang servis motor korang and then boleh dapat duit raya. Siapa yang tak nak duit raya, kita cash nombor 1 kita bagi RM10,000, nombor 2 RM5,000, nombor 3 nombor 3 kita bagi RM3,000 dia sagu hati. Alang-alang servis motor korang, repair motor korang otomatik akan berpeluang untuk dapat duit raya. Siapa yang tak nak So nanti apa-apa boleh datang je mana-mana cawangan dan negara, tak pun nak servis motor korang boleh PM je kita, tak ada masalah kalau ada masalah motor korang.